Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datangnya daripada usus kita yang kotor. Air ni mewakili badan kita. Badan kita terlahir dengan sangat bersih. Betadine mewakili toksin. Kita gunakan Maggi sebab sifatnya sama seperti usus, mengembang dan juga menyerap. Tengok demo ni. Kita makan nasi lemak, roti canai, daging. 20 tahun, 30 tahun. Mungkin kita still tak rasa apa-apa lagi sebab Allah bagi kita antibody semula jadi untuk badan kita. Dan bila badan kita umur 40, 50, 60 dah start drop dah kita punya antibody. Dah semakin lemah. Kalau badan kita bersih, tak akan ada apa-apa berlaku dekat usus. Setiap hari kita makan tapi tak bersihkan usus. Nampak tak usus kita sangat kotor dan usus akan menyerap segala toksin-toksin. Minum air masak banyak kali pun tak bersih juga usus kita. So apa yang kita perlu buat adalah Allah dah ciptakan tumbuhan semula jadi untuk bersihkan kita punya usus dengan tumbuhan aloe vera di mana ia bersifat saponin iaitu buih semula jadi yang mampu membersihkan usus kita. Nampak tak dah bersihkan. So bila kita makan lagi usus tu terlindung. Suami kita pula dia makan juga setiap hari kerjanya makan je kan. Apa terjadi? Toksin. So kita bagilah dia minum aloe vera. Nampak tak? Usus dia pun dah bersih. Sekarang ni kita nak kaji pula, betul ke dekat dalam aloe vera ni terkandung mineral yang banyak yang mampu memberi tenaga, energi yang booster untuk tubuh badan kita. Nampak tak? Bila kita minum air masak biasa, tak ada apa-apa berlaku. Kita minum aloe vera, nampak menyala-nyala. So that bila kita minum aloe vera, barulah badan kita ni bertenaga dan juga bersih. Barulah toksin tak sempat nak meresap ke dalam sel, ke dalam tisu dan semua organ-organ di dalam tubuh badan kita. Barulah kita bebas daripada kencing manis, bebas darah tinggi, bebas juga stroke, bebas daripada kanser.